Dalam pada itu, Persekutuan Majikan Kebangsaan Singapura SNEF pula menegaskan genting untuk Singapura kekal terbuka serta mengalu-alukan bakat asing demi memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, gabungan tenaga kerja tempatan dan asing dapat membantu Singapura mengemudi dengan lebih baik lagi persekitaran yang kompleks serta pesat berubah. Presiden SNEF Tan Hee Teck turut menekankan perlunya merubah tenaga kerja tempatan demi keperluan masa depan. Para majikan dan pekerja menurut beliau harus mendakap serta melabur dalam teknologi terutama bagi menghadapi kemunculan kecerdasan buatan AI. SNEF tambah beliau juga mahu membantu para majikan membina tenaga kerja yang fleksibel dan seimbang demi memenuhi keperluan golongan pekerja yang pelbagai. Encik Tan akur bahawa majikan yang mendakapi kepelbagaian dan bersifat inklusif akan meraih manfaat kerana dapat menarik dan mengekalkan pekerja yang lebih berbakat. Para pekerja juga akan berasa lebih yakin tentang persekitaran kerja yang adil dan harmoni.